melepaskan jawatan Sebenarnya macam ni. Betul saya cerita dalam episod yang pertama. Saya kata lepas tu saya dah mula berceramah. Dah mula berceramah. Mulanya tahun 2005 saya diminta wakilkan bos saya ada satu program kat Taman Kelab Tungku di Mambau, Seremban. Bos saya tak boleh pergi. Tak sengaja Samsul ni. boleh pergi. Dia pergi. Program seminar keluarga bahagia perasmian penutup. Tapi dia adalah satu slot tu kita kena dengar lah. Penceramah tu tak datang. Alamak. Jadi kata, oh, tuan tolonglah tuan bagilah apa-apa cerita. Kita ni borak je lah. anak pun tak ada lagi ni. Siapa kita pun bagilah ucapan keluarga bahagia ni macam ni lah. Mana ada Google dengan phone ni. Apa yang Kita ada cuba. lah. Lepas tu bila cakap tengok seronok pula orang ni gelak-gelak lagi apa semua. Dulu masa saya universiti, masa diploma, pernah lah kita jadi facilitator, bantu untuk bagi semangat kat budak-budak kan. So gunakanlah ilmu yang ada yang itu. Cakap saya sikit tengok shock pula. Lepas pada tu dah mula dah orang nak mencari saya dengan tak ceramah. Ustaz memang kalau dalam ceramah tu memang meletakkan sense of humor tu dalam saya tak. Ke dia naturally saya keluar? memang macam tu. Family saya, arwah abah saya pun manusia paling kelakar sekali. Oh, ya? okey. Adik-adik saya pun tak ada yang cakap lurus dia. Semua Okey, ada, semua ada faham. belok-belok. Semua konak-konak. Jadi kalau bercakap tu tak boleh rimas kita nak serius ni kan. Ada kat benda nak kena ada gosip-gosip. punch juga, kena Keluarga ketawa. meriah. Jadi lepas tu bila dah macam tu keadaan dia, tengok ni gelak ni. Kadang kita cakap sikit macam semalam saya ceramah di sekolah mengasah Hulu Gajah. Dia ada ustaz ni memang kelakar. Saya tak buat kelakar pun. Macam tengok dia orang gelak. Aku tak buat kelakar pun. Macam mana dia orang gelak? Jadi sebenarnya dia macam teguran saya lah pada pelawak-pelawak hari ni. Saya kata